ke orang lain dah. Hai, saya Liza Ramzi. Meet and makan untuk Raya Haji nanti. Hari ni kita nak masak daging bakar danok. Jom kita start. Mula-mula kita perapkan daging dengan sos lada hitam, sos cili Thai. Alah, sorry. Tadi ganggu pula dapur kan. Nampaklah director ni tak buat kerja. Tambah gula perang, sos ikan. Barulah nampak kan. Tadi kicap. Lepas tu gaul rata, kita perap lebih kurang 1 jam. Bagi dia meresap dalam daging tu, biar dia mesra. Barulah sedap kan kita bakar. Okey, untuk sos kita guna cili padi yang dah ditumbuk kasar. Bawang putih, sos ikan, gula perang. Okey, sos limau. Last sekali sos cili Thai. Sos cili Thai ni makan macam tu pun dah sedap. Tapi sebab kita nakkan lagi rasa pedas dia tu, kita tambahkan cili padi dengan bawang putih sikit. Sos ni bukan sekat makan dengan daging bakar je. Makan dengan cucuk adabi pun sedap. Okey, ni daun ketumbar. Kacau-kacau dah siap. Daging yang dah kita perap tadi selama sejam dah boleh bakar. Kalau nak bakar atas arang pun okey. Tapi kita guna pan je, lagi senang kan, semua orang ada pan kan. Okey. Lambat lagi ke? Be, so babe. Be, relax be. Okey, dah masak dah ni. Nampak keluar dia punya lemak-lemak ni kan, berminyak-minyak. Bau pun sedap. Bolehlah makan dengan sos yang Kak buat tadi. Okey, selamat mencuba.